Apa beza it, its dengan its? It ialah pronoun, kata ganti nama. Its dengan apostrophe ialah contraction, singkatan. Its tanpa apostrophe ialah possessive pronoun untuk menunjukkan kepunyaan. Ni contoh ayat. I have a cat, it is orange. It ialah kata ganti nama, iaitu ia. Saya ada kucing, ia berwarna oranye. Ayat kedua. I have a cat, it's orange. It's yang ada apostrophe ialah singkatan kepada it is. Ia ialah orange. Macam yang korang nampak, ayat pertama dengan ayat kedua sama je. Tapi hati-hati, it tiada maksud yang sama dengan its. It is yang sama dengan its. Ayat ketiga pula. The cat is licking its paw. Its ialah possessive pronoun. Kita nak tunjukkan yang the paw belongs to the cat. Cuma kena ingat ni je. Kalau apostrophe ada dekat pronoun, itu ialah contraction. Contohnya macam it is ialah its, he is boleh menjadi his, she is menjadi she's, they are menjadi their. Tapi kalau apostrophe ada dekat noun, kata nama, itu barulah possessive. Ali's car, kereta milik Ali. The car's windshield. Windshield tu ada pada kereta. The windshield's quality. Quality tu milik windshield. Jadi apostrophe yang ada dekat it, itu singkatan, contraction. Apostrophe yang ada dekat noun, itu possessive, pemilikan.